Kalau ada lemang yang rosak, saya minta banyak-banyak. Tapi pada kali ini saya tengok pun yang komplain seorang aja. Jadi yang lain saya ingat, alhamdulillah lah. Jadi yang saya tahu, orang pun cakap lemang ni sedap, lemang ni bagus. Dan mudah-mudahan lah, apa yang saya bagi ni, sekarang dan akan datang semua baik-baik. Tapi kalau ada yang rosak, minta maaf banyak-banyak lah. Kita pun bukan saya yang buat. Saya tempah je, dia orang yang tempah. Dia sekolah mana ni? Tak nampak. Tak nampak? Sekolah tu. Tak nampak. Dia tak nampak. Habis dia sekolah mana? Tak sekolah 9 tahun. Sebab dia tak boleh daripada kali. Kita dah rujuk dengan JKM, dengan pihak sekolah apa yang Tak boleh bawa apa? Tak boleh bawa sebab dia masuk ni. Dah kena 2 kali. Oh, 2 kali. Yang pertama kanan itu yang dia Tapi dia ada murung-murung ke tak ada? Alhamdulillah. sebab saya rajin bawa dia keluar. Oh, rajin bawa keluar. Dan di hari bulan baik ini, tuan-tuan dan puan-puan, hari bulan Ramadan ni adalah hari-hari yang banyak kita boleh buat pahala. Banyak yang kita boleh dapat pahala. Jadi kutiplah sebanyak mungkin pahala yang kita boleh kutip. Ya, Cik Sani, saya datang. Stop. Dia tak nak, dia nak jalan juga. Berhenti, besar, jauh. Maju. Jauh. Maju. Jauh. Maju. Jauh. Lemang. Saya salam lagi lah, dah banyak kali. Lemang lagi. Dia meriam. Sama-sama.